Ulama kata siapa yang istiqamah di atas agama di dunia tak melencong, istiqamah dalam dakwah, istiqamah dalam ibadat, ta'lim wa ta'alum, kaki yang sama akan istiqamah di atas siratal mustaqim, tak melencong, tak gelincir sampai ke seberang sana. Tapi kita nak seberang titan siratal mustaqim, Allah hantar kalalib pencangkuk untuk tarik manusia ni yang lambat melintas titan siratal mustaqim, dia rentak mereka jatuh ke bawah neraka yang begitu gelap, waliyazbillah. Sampai di seberang sana, ingat dah selamat dah, ingat dah sampai ke tebing neraka jahanam. Paling-paling tengok belakang, Allahu Akbar, anak kita, bini kita, mak kita, adik-beradik kita, masing-masing diri sendiri selamatkan diri sendiri. Tapi akan sedih tengok kalau kita tak bagi agama pada mereka di dunia ni, tuan-tuan. Anak-anak kita beritahu pada Allah, ya Allah, tolong tahan kaki bapa kami. So ayah anak melintas titan siratal mustaqim, anak dia tahan kaki dia, isteri dia tahan kaki dia, adik-adik perempuan tahan kaki dia. Dia tak boleh nak lintas. Sebab apa? Abang tak pernah dakwah kami, tak pernah didik kami. Ayah tak pernah ajar kami fardu ain. Ayah tak pernah cerita kebesaran Allah dengan kami. Ayah tak pernah cerita titan siratal mustaqim ni ada. Abah memang jaga kami, baiksa tak pernah tak lulus. Abah bagi kami international school, Abah bagi yang terbaik untuk kami di dunia. Tapi kenapa Abah tak ajar iman dan amal kepada kami? Ini masalah kita, tuan-tuan. Ini sangat menakutkan. Kita dah tak mampu nak melintas titan siratal mustaqim, amalan kita sendiri pun tak cukup kuat, dan kita juga tak didik anak kita untuk agama. Nanti di hari kiamat anak kita tutup di hadapan Allah SWT. Kami tak benarkan bapa kami masuk syurga selagi mana kami semua tak selamat daripada azab neraka Allah SWT. Kita bukan cerita nak takut kau orang. Benda yang benar, Nabi SAW sebelum pejam mata, anak cucu Nabi semua dah di syurga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Abu Bakar di syurga, Umar di syurga, Osman di syurga, Fatimah anak perempuan Nabi, ketua pemaisuri di syurga, Hasan Hussein cucu Nabi, ketua pemuda dalam syurga. Nabi tak risaukan anak isteri dia, tapi Nabi risaukan kita semua.